Semua amalan anak Adam Allah sebut dalam satu hadis, aku gandakan, kata Nabi. Allah sebut dalam satu hadis, aku gandakan tiap-tiap amalan anak Adam daripada 1 kali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda, 10 kali ganda satu amalan. Yang berjamaah di masjid Allah gandakan 27 kali ganda. Ada sebahagian sedekah bukan bulan Ramadan Allah gandakan sehingga 500 kali ganda. Ini hadis. Ada sedekah yang digandakan oleh Allah luar Ramadan 700 kali ganda. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa Ramadan. Apa maksud kecuali Ramadan? Kecuali puasa Ramadan. Illa sauma wa ana ajzi bih. Kecuali berpuasa, aku yang akan gandakan dan hanya aku yang tahu berapa aku gandakan pahala dan juga keberkatan Ramadan itu. Ramadan, tuan-tuan, Ramadan yang ditinggalkan pada kali ini oleh umat Nabi Muhammad. Bukan orang muda yang laki-laki saja, tuan-tuan, yang perempuan sama tinggalkan Ramadan.